Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ni Bonda nak bercakap tentang topik dia panggil letting go. Letting go tu macam air hidup kita air kan. Air ni dia move forward, dia ikut course, dia tak lawan. Dan ada tak tengok air sungai bosan? Tak ada. Ada tak air sungai duduk diam? Dia akan rosak, busuk kan. So dia mesti move on, flow. So untuk kita buang let go ni, Bonda nak kita faham pada konsep ni. Bonda pernah sebut sebelum ni, kita hidup kita macam ni all. Okay. So ini diri kita. Ini kesedaran kita. Kita sedar, kenal diri kita. Kita tahu kita connected to Allah. Baik. Kemudian ini kita punya fikiran, mind kita. Apa kita fikir, apa kita punya persepsi. Dan ini hasil kita. Inilah kita punya kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, keluarga semua ni. Baik. So, selalunya orang, macam Bonda pernah sebut sebelum ni, dia akan ada horizontal vertical. Ini yang dengan Allah. Bonda dah buat sebelum ni, dia dengan makhluk y'all. Kita dah buat draw rumah tu kan, yang tinggi tu. Banyak-banyak ni kita dekat ni. Okay, ingat rumah tu. So, most people, they cannot let go sebab apa? Dia punya locus of control. Orang yang kat sini, yang tengah ni orang tengok If you are here, okay, so the nice street is this nice blue. You are focus in here, duduk kat sini. Dan you rasakan apa you punya automatic kan, Bonda kata tadi. Kalau kita kat sini, kita nafsu mutmainnah. Whatever you punya fikiran tu, you akan selalu kan kita rasa bersalah pada diri sendiri, kita rasa shameful kan, macam tiba-tiba fikir buruk. So Bonda jumpa satu lecture oleh seorang Syekh ni, dia pandai, dia seorang psychiatrist. Dia kata apa? Kita selalu merasakan fikiran tu kita punya, tetapi kalau cuba tengok ayat bahawa syaitan suka bisik. So instead of kata, my thoughts are my own thoughts, you kata gini, syaitan ni, fikiran ni bisikan syaitan. So, kita akan letakkan salah kepada syaitan. Salah kita cuma pergi ikut dia. Tetapi yang originate tu bukan kita. This is a very, dan dia pernah buat treatment ni pada seorang yang ada penyakit was-was. Was-was teruk sangat. So, bila dia kata kat orang tu, sebelum ni dia pergi pada terapi pada yang bukan Islam ni, teruk, macam-macam tak baik-baik bertahun-tahun. Tetapi bila pergi yang Islam ni, Islam tu kata, kau fikiran negatif ni datang daripada bisikan syaitan. So salah satu teknik yang Bonda rasa let go, banyak orang tak boleh hidup bila kita selalu fikir kita yang jahat. Let go of self, guilt, shame. Kita tak boleh tahan diri kita lah. Dan bila Bonda buat dalam cermin tu, banyak orang menangis sebab bila cakap I love you tu, semua orang tak boleh kata I love you. Sebab kenapa? Bila Bonda suruh orang I love you, orang sedih. Forgive me, kita minta maaf pada diri kita pun orang nangis. Because kita tahu bahawa kita banyak merosakkan diri kita. Thank you. Bila suruh thank you pun orang payah nak cakap thank you, terima kasih pada, because kita suka rasa tak menghargai diri. So nampak tak, ini sayang. Banyak manusia yang dia tak sayang diri dia, dia tak maafkan diri dia. Dan dia tak terima kasih, tak hargai. Dia tak hargai, tidak hargai. You know why? Because kita selalu judge kita rasa kita yang jahat. But bila kita kata semua negativity daripada bisikan syaitan, cuba tengok Quran, syaitan tu dia kata dalam kita punya saluran darah. Dia membisik-bisikkan. So bisik-bisik inilah bila kita kata, oh, it's the syaitan. So what I have to do? I just run away from syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab tu Bonda pada awal cakap you all, every time you nak marah anak, every time nak negatif, every time sakit hati, a'udzubillah. You always say this due to syaitan. Dan syaitan dah berjanji, aku akan mengalahkan Anda kecuali orang benar-benar ikhlas. So you nak jadi orang mukhlasin. Dengan orang mukhlis, ada perbezaan dia tu all. Tapi kita nak jadi orang ikhlas, so you stop forgiving yourself. So kalau balik pada model ni all,
bila kita sedar kita kat sini, fikiran kita ni datang daripada mana? Bila kita kata syaitan based, so bila kita apa yang kita dapat ni you all ialah daripada luar, kan? So you instead of trying to correct yang kat luar ni, you betulkan sini. So you jadi orang yang bila you betulkan diri you, so kalau boleh buat macam ni okay, boleh nak betulkan you scientifically you all macam ni I want to show you a model. Okay, katakanlah I want to talk about perception. Perception ni penting sangat you all. Katakanlah sesuatu event berlaku, event atau peristiwa. Okay, so cara kita melihat, kan kita ada filter system, filter tu lah kita perception yang dibesar masa kita kecil tu, dan dia akan fikir katalah dia boleh pergi positif, dia boleh pergi negatif, dan ini akan pergi pada satu sel. Contohnya sel kita ada nukleus, dalam nukleus ni ada DNA, ada genetik. Dekat sini kita ada reseptor. Okey, reseptor ni mungkin ada yang kita ambil reseptor yang negatif, mungkin merah macam ni. Reseptor yang positif mungkin hijau macam ni, triangle. So kalau yang negatif mungkin dia pergi ke sini. Bila dia pergi sini, yang pink ni, yang pink sini yang akan bawa dan dia akan on, yang dia keluarkan protein, akan keluarkan kepada sel hasil negatif. Mungkin hormon negatif, mungkin whatever lah negatif. Tetapi kalau dia fikir positif, ya, katakan dia fikir positif, bila positif dia pergi reseptor ni, reseptor dia akan pergi kepada protein yang positif. So dia pergi pada sel yang hasil positif. So inilah yang ditemui oleh saintis, ya, dan dia dah explainkan di mana dia kata kita ni all, hidup kita ni, bayang kita satu petri dish. Petri dish ni maknanya macam dekat lab tu kita ada sel. Okay, dalam dish ni kita letak bahan. Okay, kata bahan negatif. Yang ni mungkin kita taruh bahan yang positif. Kemudian sel dia letak sel kat sini. This one model you all jelas. So you all tahu tak? Kajian menunjukkan when they put different things, sel ni jadi different, jadi lain. Sel ni jadi orang yang berbeza berdasarkan environment. So environment inilah yang Bonda kata yang kita punya perception itu. Because this one is equivalent to protein yang keluar ni. Protein ni macam you punya bahan. So bayangkan sel tubuh kita ada 100 trilion. Dan sel kita pula you all, dia ada macam, kita ada sel darah mega. Kemudian kita ada cecair plasma kita. So this cecair is where protein yang positif atau negatif ikut. Kemudian ini bawa oksigen. So imagine all your cells yang ada banyak kat sini, yang terima semua ni ialah bergantung kepada the protein yang sini. Nampak tak? So bayangkan ini dalam petri dish macam ni. Macam itulah kita, apabila kita tidak let go, kita pegang pada benda negatif, what happen? You akan sentiasa switch on your negative. Dan apa berlaku? Protein negatif your whole life. So you in your brain, dia panggil pattern. Kita punya pattern yang sama. The pattern. Lepas tu manusia ada pattern. Ada manusia kan cerewet, ada tak? Sombong, kan? Kedekut. Semua ni actually is your pattern disebabkan oleh apa kita alami daripada kecil, ilmu semua mempengaruhi you. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum.